Kena assalamualaikum dok. Kita tahu dok kulak gapo ni ha dekat ibe ni. Ni kulak gapo dok. Mek dia dok jual di batang derek dah. Jadi cepat mek dia. Kulak gapo dia panggil. Tak dia dah ni. Yo panggil kulak apa? Kulak geleh. Kulak geleh ni pang geleh. Ni pang yo. Oh, ni pang geleh ni. Ni cari dia tumbuh kok le upuk kok daun kok tu. Pang geleh tumbuh di jadi kulak geleh. Assalamualaikum dok. Hari ni kita duduk di gapo panggil sini kah? Leweh dah. Duduk di kapal leweh dok. Mai jumpa Kenyang dah. Mai nampak mek dia ni duk jual derek di batas ni. Dak kita sekeh ni ia jual gapo dok. Kita mai tengok ni. Mek. Gapo ke panggil ni? Kulak geleh. Kulak geleh. Kena mek paling kat tu. Mek malu dok. Ni. Kulak geleh. Pas cari dia duduk kat mana kak? Kulak dok. Oh, pang geleh je tu. Oh, beno. Nak belah dek nu pang geleh beno. Oh, sebab ni pang kulak geleh ni. Kata rumah mana? Kulak geleh siapa suka makan teh? Mek, nak ni sikit. Makan kan sedap ni. Kau tak wahyu. Mana mek tak? Mek orang jual tapi tak boleh makan. Adalah. Tak biasa dia makan buat apa sedap mek? Tengok pakpek gula. Pakpek boleh buat juga dah. Pakpek, gula naging apa naging itu? Kabu lah. Kabu. Campur juk aku. Campur juk aku boleh tak? Hak ni. Oh, hak tu. Hak ni habis lah ni. Ubud dah. Oh, hak ni hak ubuh dah. Ubud dah. Ni 40 kok. Oh. Yo, hak ni kalau kita kelak nak kelak gubuh jugalah. Hak ni ke hak from tan lah dah. Kelak lah akan lalu. Dah habis lalu dah. Hak ni pokok 20 kok. 20 kok. Dak murah sangat 20 kok ni. Pas. Dia ada rebuh lah sikit. Nak gaji cari kat lah dah. Duk berapa geleh tu. Beheng nak beheng. Boleh kutung-kutung tu. Nak hasut. Kat sokong mek ha. Nak hasut. Nah ni. Mek ni sok kak. Ni, hak ni berapa kok ni? 40 kok. 40 kok. Hak ni 40 kok. Tak super. Dak jual kedai-kedai lah ni. Boleh sokong mek dia ni. Mek ni sok. Hak nu dah lagi kita jalan lagi tengok. Lagi tengok mek dah. Tu kita tengok tu pula. Jual tepi ni ya ha. Tengok ni. Lagi kat lagi. Pang geleh dah orang panggil tu. Beh. Pang geleh. Lagi kita dah tengok buah-buah pang dah. Yalah. Lagi dia tak anak. Ni. Banyak kak. Kutek diri ni. Ni. Kak dia kutek diri ni. Wap lama mana nak besar buat ni. Pagi ni atau siapa nak orang makan beli, mari beli sini dah. Boleh sokong mek kak dia ni. Kulak ni dak berapa geleh kat dah? Payah tak cari? Payah tak? Okey, banyak cokok-cokok itu. Pagi tak ada mana dah. Dia limuk banyak hidah. Ni. Kulak geleh. Makan anak sedap kak. Kabu. Betul lah. Kabu ni yam ni. Kabu capur. Yam lah. Yam kati. Tapi dia mau wahi pun dia kuning. Pucuk lagi. Tak rasa makan. Tengok kesong. Kengsong boleh juga. Kengsong boleh buat juga. Kesong capur rebung. Capur hujan. Apa-apa jual nak beli dua-dua hang sokong buka sokong. Ni mek dah 50 kot cukup. Ni sana ni. Tak dia dah ni. Yo panggil kulak apa? Kulak geleh. Kulak geleh ni pang geleh. Ni pang yo. Oh, ni pang geleh ni. Ni cari dia tumbuh kok le upuk kok daun kok tu. Pang geleh tumbuh di jadi kulak geleh. Kak ni. Lepas tu kita cari kalau cari. Kita bawa kayu. Ya. Oh. Kes itu ada. Ni. Oh, dia nak butuh-butuh itu. Ni. Ni lah kau ni. 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 Cari le. Ni. Ni. Kulak geleh. Ni. Lah kau ni lah. Banyak weh. Ni. Be. Siapa suka makan teh? Saya tak biasa, kelak hari boleh makan kat dah. Tak mabuk ke dah? Tak mabuk. Terus sikit kak. Ni, dah. Siapa nak beli boleh masuk kak ya lain lagi ko tu yang deng leweh kat dah. Mek Ya ada tak nyoh ri wega ri betul pasti yo wadu tu semula pula. Oh, ya ada puya-puya dia. Puya-puya ya. Bukan ada sok mondok dah ya. Macam telur ha ya. Ya pas ni ya banyak ri dah. Dalam esok hari, lusa tak boleh hari tak ada. Nanti mula pula.
Maknanya orang cari ni kena tahu apa ya kan? Ya tahu. Supaya nak orang cari tu. Pani cari 3 hari dah 4 hari gini dah ha. Lepas tu esok tak ada mana lah. Nak tunjuk lah nak wadu lah. Ya apa ya dia ni. Dah. Dah. Siapa suka makan boleh mai beli rak. Aku lah gelek dah. Kulak gelek. Ni belilah. Tak leh. Gelek kita hudu. Buat kabu, buat pakpe, buat gula. Gula kuning. Gula kuning. Okey. Dia mau hebat no tak tahu lah. Jujur ke ikut buat. Dia mau ke budu baik tu ya. Nak kita wahai buah pang tak akeh dah. Alhamdulillah. Baik.